Pernahkah kita terfikir tentang perkara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pernahkah kita terfikir, adakah setiap pengorbanan seorang ibu akan dihargai dan dibalas oleh anak-anaknya? Atau sebenarnya dalam dunia yang semakin moden ini, hubungan kekeluargaan telah berubah sehingga nilai pengorbanan itu sendiri tidak lagi dilihat dengan cara yang sama. Persoalan ini bukan sekadar persoalan biasa, tetapi merupakan isu yang semakin jelas dalam masyarakat hari ini. Terutamanya apabila generasi muda mula membentuk cara hidup yang berbeza daripada generasi yang sebelum ini. Hal inilah yang diketengahkan dalam novel Hatimu Aisyah karya Zurina Hassan. Sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam, mari kita lihat terlebih dahulu pengenalan novel ini bagi memahami konteks keseluruhan karya. Novel Hatimu Aisyah merupakan sebuah karya fiksyen Melayu yang menggambarkan kehidupan seorang wanita dalam menghadapi perubahan zaman daripada tradisional kepada moden. Namun, jika dilihat secara lebih mendalam, novel ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana masyarakat membentuk individu sejak kecil melalui norma, adat dan jangkaan sosial yang berakar dalam budaya Melayu. Watak utama Aisyah bukan sekadar individu biasa, tetapi boleh dianggap sebagai simbol kepada wanita Melayu yang dibesarkan dalam sistem yang menekankan kepatuhan, tanggungjawab dan pengorbanan. Dalam kehidupan Aisyah, setiap tindakan dan keputusan banyak dipengaruhi oleh nilai yang telah ditetapkan oleh masyarakat, bukan semata-mata kehendaknya sendiri. Pada masa yang sama, novel ini turut memperlihatkan perubahan zaman yang membawa kesan besar terhadap cara manusia melihat hubungan kekeluargaan, peranan wanita dan makna kehidupan. Watak anak-anak Aisyah pula mewakili generasi moden yang lebih bebas dan tidak lagi terikat sepenuhnya kepada nilai tradisional. Persoalan yang timbul di sini ialah sama ada perubahan ini membawa kemajuan yang sebenar atau sebenarnya menyebabkan berlakunya penghakisan nilai kekeluargaan yang pernah menjadi asas masyarakat. Setelah kita memahami latar belakang ini, mari kita beralih kepada sinopsis ringkas untuk melihat perjalanan cerita secara keseluruhan. Secara ringkas, novel ini mengisahkan kehidupan Aisyah yang dibesarkan dalam masyarakat Melayu tradisional yang sangat menekankan peranan wanita dalam keluarga. Sejak kecil lagi, Aisyah telah diajar untuk mengurus rumah dan menjaga adik-adiknya walaupun tanggungjawab tersebut tidak dipikul oleh abang lelaki. Keadaan ini menunjukkan bahawa peranan jantina telah ditentukan sejak awal lagi dalam kehidupan Aisyah dan hal ini bukan sekadar kebiasaan tetapi merupakan satu bentuk pembentukan sosial yang mengawal kehidupan individu sejak kecil. Aisyah tidak diberikan ruang untuk mempersoalkan keadaan ini kerana ia dianggap sebagai norma yang perlu dipatuhi. Kehidupan Aisyah berubah apabila dia dijodohkan dengan seorang lelaki bernama Ayub tanpa melalui proses mengenali terlebih dahulu. Perkahwinan ini bukan berdasarkan pilihan peribadi tetapi lebih kepada keputusan keluarga dan adab yang perlu dipatuhi. Walaupun pada awalnya kehidupan perkahwinan mereka penuh dengan kekangan budaya dan kesukaran ekonomi, Aisyah dan Ayub akhirnya berjaya membina kehidupan yang lebih stabil. Namun begitu, konflik sebenar mula timbul apabila anak-anak mereka membesar dalam persekitaran yang berbeza. Anak-anak Aisyah tidak lagi berpegang kepada nilai tradisional seperti generasi ibu bapa mereka, sebaliknya lebih memilih kebebasan dan kehidupan sendiri. Keadaan ini menyebabkan Aisyah berhadapan dengan satu realiti yang sukar diterima, iaitu pengorbanan seorang ibu tidak semestinya menjamin hubungan yang akrab dengan anak-anak.
Setelah memahami perjalanan cerita ini, mari kita masuk ke bahagian utama pembentangan, iaitu analisis kritikan novel. Dalam bahagian ini, saya akan menghuraikan 6 jenis kritikan sastera iaitu kritikan sanjungan, teguran, saranan, pendekatan, penganalisisan dan penilaian. Setiap kritikan akan disokong dengan petikan daripada novel, diikuti dengan analisis dan cadangan penambahbaikan. Yang pertama, kritikan sanjungan. Dari sudut kritikan sanjungan, kekuatan utama novel ini terletak pada keupayaannya menggambarkan realiti kehidupan wanita Melayu secara jelas dan meyakinkan. Hal ini dapat dilihat melalui petikan yang menyatakan bahawa Aisyah telah biasa menguruskan rumah dan menjaga adik-adiknya sejak kecil lagi walaupun usianya masih muda. Petikan ini menunjukkan bahawa tanggungjawab seorang wanita telah dibentuk sejak awal lagi dalam kehidupan Aisyah. Namun jika dianalisis secara lebih mendalam, keadaan ini bukan sekadar tanggungjawab biasa tetapi merupakan satu bentuk pembentukan sosial yang secara tidak langsung mengehadkan kebebasan individu. Hal ini penting kerana ia menunjukkan bahawa identiti seseorang bukan sahaja terbentuk melalui pilihan sendiri, tetapi juga melalui tekanan dan jangkaan masyarakat. Dalam konteks hari ini, walaupun masyarakat telah berubah, masih wujud jangkaan terhadap wanita untuk memainkan peranan tertentu dalam keluarga. Namun begitu, dari sudut penambahbaikan, pengarang boleh memperlihatkan konflik dalaman Aisyah dengan lebih jelas supaya pembaca dapat memahami sama ada dia benar-benar menerima keadaan tersebut atau sekadar terpaksa. Yang kedua, kritikan teguran. Seterusnya, dalam kritikan teguran, terdapat kelemahan dalam perkembangan watak yang agak statik. Hal ini dapat dilihat melalui petikan yang menunjukkan bahawa Aisyah hanya menurut segala kata ibunya tanpa pernah membantah. Petikan ini memperlihatkan sifat pasif watak utama. Namun, jika dianalisis secara kritis, keadaan ini menimbulkan persoalan sama ada seseorang individu benar-benar boleh menerima segala perkara tanpa sebarang konflik dalaman. Dalam realiti kehidupan, walaupun seseorang itu patuh, pasti wujud perasaan tidak puas hati atau keinginan untuk membuat pilihan sendiri. Ketiadaan konflik ini menyebabkan watak Aisyah kelihatan kurang berkembang dan menjadikan plot cerita agak mudah dijangka. Sebagai penambahbaikan, pengarang boleh memperkenalkan perubahan dalam watak Aisyah. Contohnya, dengan menunjukkan perkembangan daripada seseorang yang pasif kepada individu yang lebih berani membuat keputusan. Yang ketiga, kritikan saranan. Dalam kritikan saranan, terdapat ruang untuk memperkukuhkan aspek emosi dan psikologi watak. Hal ini dapat dilihat melalui petikan yang menunjukkan bahawa Aisyah menerima perkahwinan yang diatur tanpa banyak soal walaupun tidak mengenali lelaki tersebut. Petikan ini menunjukkan penerimaan terhadap norma masyarakat. Namun, persoalan yang lebih mendalam ialah apakah sebenarnya yang dirasai oleh Aisyah pada ketika itu? Adakah dia benar-benar reda atau sekadar terpaksa menerima keadaan? Analisis menunjukkan bahawa konflik emosi ini tidak dihuraikan secara mendalam dalam novel. Hal ini menyebabkan pembaca kurang dapat merasai tekanan psikologi yang dialami oleh watak utama. Sebagai penambahbaikan, pengarang boleh menggunakan teknik monolog dalaman bagi memperlihatkan konflik emosi dengan lebih jelas dan mendalam. Yang keempat, kritikan pendekatan.
Novel ini menggunakan pendekatan sosiologi dalam menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Hal ini dapat dilihat melalui petikan yang menunjukkan bahawa perempuan perlu mengetahui tempatnya dan tidak melanggar adat. Petikan ini memperlihatkan bagaimana norma sosial mengawal tingkah laku individu. Namun dari sudut analisis yang lebih kritis, pendekatan ini dilihat lebih kepada menggambarkan realiti tanpa mencabar atau mempersoalkan sistem tersebut. Persoalannya, adakah pengarang sekadar menggambarkan keadaan masyarakat atau sebenarnya menyokong sistem tersebut secara tidak langsung? Dalam konteks pembaca moden, pendekatan ini mungkin dilihat sebagai kurang kritikal. Oleh itu, sebagai penambahbaikan, pengarang boleh memasukkan perspektif yang lebih seimbang dengan menampilkan konflik terhadap norma tersebut. Yang kelima, kritikan penganalisisan. Dalam aspek penganalisisan, novel ini membuka ruang perbincangan yang luas tentang konflik generasi. Hal ini dapat dilihat melalui petikan yang menunjukkan bahawa anak-anak Aisyah semakin jauh dan jarang pulang ke kampung. Petikan ini menggambarkan perubahan nilai dalam masyarakat moden. Namun, persoalan yang lebih penting ialah apakah punca sebenar perubahan ini? Adakah ia disebabkan oleh kemodenan atau kegagalan komunikasi antara generasi? Analisis mendapati bahawa isu ini tidak dihuraikan secara mendalam dalam novel. Hal ini menyebabkan konflik generasi yang dipaparkan kurang memberi kesan emosi kepada pembaca. Sebagai penambahbaikan, pengarang boleh menambah interaksi dan dialog antara watak untuk memperlihatkan konflik ini dengan lebih jelas. Yang terakhir, kritikan penilaian. Secara keseluruhannya, novel ini berjaya menyampaikan mesej tentang pengorbanan seorang ibu. Hal ini dapat dilihat melalui petikan yang menunjukkan bahawa Aisyah akhirnya memahami bahawa anak-anaknya mempunyai kehidupan sendiri. Petikan ini membawa mesej yang jelas tentang realiti kehidupan. Namun, dari sudut analisis, mesej ini disampaikan secara langsung dan kurang menggunakan teknik simbolik. Hal ini menjadikan mesej mudah difahami tetapi kurang memberi kesan mendalam kepada pembaca. Oleh itu, sebagai penambahbaikan, pengarang boleh menggunakan metafora atau kiasan untuk memperhaluskan penyampaian mesej. Sebagai kesimpulan novel Hatimu Aisyah, bukan sekadar kisah kehidupan seorang wanita, tetapi merupakan gambaran perubahan nilai dalam masyarakat Melayu. Karya ini memperlihatkan bagaimana perubahan zaman bukan sahaja membawa kemajuan, tetapi juga mencabar nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi asas kehidupan. Akhir sekali, persoalan yang perlu kita renungkan ialah sama ada dalam usaha mengejar kemodenan, kita masih mampu mengekalkan nilai kekeluargaan yang menjadi asas kepada masyarakat kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.